Hari ni belajar apa Ustazah? Just basic. Berapa ramai kelas lalu? 3 classes. Oh, 3 classes a day? Every Sunday. Do you guys have fun in class? Yeah. What do you remember? Can you recite Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal Masya Allah. Alhamdulillah. Alright, take care. See you guys soon, okay? Okay, Ustazah, terima kasih. Sebenarnya hati ini rindu kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa rindu belum berbunga. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta. Sepanjang Alif berada dalam perjalanan jalan-jalan di Australia ni memberi satu memori dan kesan yang dalam diri Alif. Akan Alif ingat adalah orang-orang yang Alif temui sepanjang perjalanan Alif. Selain daripada tempat-tempat yang cantik, Alif rasa lebih banyak lagi orang yang indah lah yang Alif akan ingat. Dan mungkin menjadi buah cerita Alif bila Alif balik ke tanah air esok, atau orang bila bertanya, oh macam mana perjalanan Alif ke Australia, bukan saja tempat dia, tapi orang dia yang akan Alif ceritakan. Cintaku kepadamu, moga ku tahu syukurku adalah milikmu. Terima kasih. Sebagai seorang yang suka merantau dan seorang yang suka bermusafir, Alif rasa, Alif tahu dan ramai juga penonton-penonton yang mungkin ada rezeki berpengalaman, lebih pengalaman daripada Alif. Kalau dia ajukan soalan tempat mana yang paling cantik, tempat mana yang paling best, Alif rasa tak ada orang boleh bagi yang macam ni paling best, atau ni yang paling aku suka. Alif tak ada. Bila dekat Perth, Alif rasa benda pertama yang sampai pada diri Alif adalah betapa tenang tempat tu. Dia satu bandar yang maju, pesat, tapi orang-orang yang kat situ rasa very laid back, rasa macam santai, tak ada stres. Bila Alif kayuh basikal dekat tengah-tengah Perth tu, it was so beautiful. Dalam setiap kali Alif melihat kecantikan tu, Alif rasa Masya Allah, memang segala puji bagi Allah, ini barulah dunia. Bagaimana pula kecantikan kat syurga esok. Itu yang sentiasa Alif berfikiran macam tu. Macam Alif kat tengah-tengah laut, naik bot kan, bila Alif fikir duduk atas bot tu, tangkap pula lobster, lepas tu masak dan makan pula. Otak yang Alif diri adalah bercerita pasal rezeki kan. Bila orang lobster tu cakap, lobster ni umur dia 12 tahun, aku datang punya jauh ke Western Australia, kena datang angkat sendiri, binatang tu dah 12 tahun hidup, rezeki dia memang tertulis untuk aku makan dia. Itu yang bila Alif fikir. Setiap benda yang berlaku sepanjang perjalanan Alif ni cukup istimewa. Bila sampai ke fasa terakhir Alif untuk perjalanan di Western Australia ni,
ke tanning ni, kalau orang yang mungkin rasa hidup dia ni penuh dengan kegusaran dan mencari ketenangan, rasa ke tanning adalah tempat yang terbaik, where Alif dapat duduk sembang dengan beberapa orang yang asalnya daripada Christmas Island, daripada Cocos Island, yang semua orang ada satu persamaan, iaitu diorang nak a better life. Nilai murni, nilai kekeluargaan tu yang Alif nampak. Dan Alif sebagai orang luar pun disambut mesra seperti keluarga. Menarik apa yang berlaku pagi tadi lah. Orang tanya, macam mana semalam dengan Tok Burung? Alif pun cerita lah macam mana dia ni punyalah berbesar hati nak melayan inilah, tak nak bagi kita balik. Kemudian Tok Burung cakap satu benda kat Alif. Dia kata, minta maaf lah, saya seorang aja, isteri saya tak nak keluar rumah. Dia cakap. Alif cerita balik kepada Imam Alif. Lepas tu Imam kata, dia kata isteri dia dah meninggal 3 tahun dah. Dia kata masa tu tersentak Alif bila dia duduk seorang dekat ke tanning ni, tak ada keluarga, dengan kehilangan isteri dia, anak dia duduk jauh. Nasi kerak tu lah menjadi peneman dia dan a distraction untuk dia. Dan sebenarnya dia kata dia buat benda ni, dia buat je. Dia kata kalau orang nak beli, dia jual. Tapi kalau orang tak nak beli, dia bagi. It makes you wanna give him just a really big hug bila dia melayan Alif sepanjang Alif ada dekat rumah dia. Dan sepanjang Alif merantau dekat Western Australia ni, apa yang Alif dapat rasa kesyukuran dia adalah untuk kita senang-senang pergi masjid, nikmat mendengar azan subuh. Kita untuk bangun tu sangatlah mudah, dan kita bangun terus kita boleh bekerja. Dekat sini nak bangun subuh pukul 2:30 pagi dengan cuaca yang sejuk, ada juga orang yang pergi masjid. Dan Alif rasa macam wow, maknanya aku balik nanti aku kena lebih berusaha dan lebih rajin ke masjid. Sebab sebenarnya untuk aku, untuk pergi masjid lebih senang berbanding dengan orang Islam kat sini. Alhamdulillah, ramai sangat orang-orang yang baik yang Alif jumpa sepanjang perjalanan Alif di Western Australia. Pengalaman yang Alif takkan lupa sampai bila-bila. Orang Melayu, orang Islam yang duduk jauh daripada tempat asal kita, sangat berlainan tapi sangatlah sama. Terima kasih orang ke tanning, terima kasih orang Cocos Island, terima kasih orang Christmas Island, terima kasih kepada kawan-kawan, abang-abang, kakak-kakak yang di Perth, yang menyokong dan membantu Alif, yang membuka pintu rumah anda, membuka pintu kedai makan anda walaupun dah tutup, untuk menjamu Alif yang sedang berjalan bermusafir ni. Semoga Allah SWT menggantikan balik dengan rezeki yang banyak dan pahala yang membawa ke syurga. InsyaAllah, kalau ada sumur di ladang, bagilah Alif menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, InsyaAllah kita jalan-jalan di Australia lagi. Syukur ditemukan dengan insan-insan yang baik, yang sudi menemani, membantu dan berkongsi momen indah sepanjang Alif ada dekat sini. Ia bukan sekadar trip, tapi pengalaman manis yang akan dikenang sampai bila-bila. Semoga setiap pertemuan ini akan menjadi asbab kebaikan buat kita semua, InsyaAllah. Sehingga berjumpa lagi, mate. Saya Alif Sata, signing off. Jalan-jalan Australia, kembali di Bumi Down Under.